Okey, hari ni buat modi apa Yamaha SS 110. Ni. Aboha ni tukar rut. Dia macam SS ni, tu surutlah dua lejang senang nak kata semua motor. Ruang apa? Ruang crankcase ni, ruang crankshaft ni kena main peranan juga. Kena ada juga potin, polis apa semua macam masuk minyak ni pun dia kena potin ikut dengan blok apa semua. Itu lagi perfect dah. Kalau kita sekadar potin blok pun kira tak cukup lagi. Kadang kita potin dekat blok tak ngam dengan potin apa crankcase standard. Okey macam ni nampak. Sini crankcase ni dia tak rata dengan slip tepi blok ni tau. Nampak. So nanti crankcase ni kena potin. Dia tu potin, ini blok ni kena potong sini bagi dia ni. Sekarang ni dia tertutup ruang ni port ni kan. Buat transfer port ni. So ni kena besarkan lagi. Macam atas ni dah ngam rata. Ni nipihkan sikit. Sini pun rata dengan crankcase. So kena buat yang ni lah. Transfer port yang kiri kanan ni. Ni ruang crankcase ni polis bagi kilat. Sekilat-kilatnya lagi cantik. So bila dia kilat, karbon apa semua tak melekat tau. So senang nak cuci. So dia bersih lah. Lebih lancar minyak bahan bakar tu masuk. Kan? Ni. Okey dah siap potin tengok. Ni baru dia rata dengan blok dalam ni. Tepi ni nampak. Slip ni kengam dengan tapak crankcase. Sama dengan bawah ni. Kecun dah ni. Nanti baru polis. Ni polis bagi kilat sekilat-kilatnya. Baru minyak tu lancar masuk. Sini pun sama dengan blok. Ni kan. Dia rapat. Kira sebaris lah. Satu dua lejang ni dia banyak lebih daripada blok dengan crankcase. Dia tak macam 4 lejang. 4 lejang banyak daripada head. Dia cam apa semua tu kan. Macam ni crankcase dengan blok. 2 lejang memang tu. Sebab tu kalau nak buat blok, buat sekali crankcase. Baru dia balance apa? Aliran bahan bakar dia masuk balance sama. Kalau kita potin blok tapi crankcase ni tapak dia dekat sini. So bila ni lebih dekat sini kecil sama juga. Dia masuk tak balance juga, tak sama. Dia masuk sikit juga. So ni kena